A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, jadi pada malam ni insya-Allah kita sambung kembali membincangkan, berkongsi pandangan dan juga nasihat serta pengajaran yang dikumpulkan oleh pengarang kitab Al-Mawa'izul Badi'ah, di mana kita masih lagi membincangkan ataupun berkongsi apa yang disebut oleh pengarang kitab ni pada pengajaran yang ke-41 daripada 50 pengajaran yang dikumpulkan dalam kitab yang disebutkan tadi. Jadi dalam pengajaran yang ke-41 ini diambil daripada apa yang disebut sebagai kata-kata setengah daripada ulama rahimahullahu ta'ala. Baik, jadi pada malam ni telah pun kita akan sambung sebahagian lagi apa yang disebut oleh pengarang kitab ni daripada apa yang dinyatakan sebagai kata-kata para ulama di dalam persoalan yang disebut sebagai qala musannifur rahimahullahu ta'ala, dan peliharakan olehmu janjimu dengan Tuhan yang menjadikan akan dikau, dan hidupkan olehmu di dalam dunia dengan takutmu akan Allah Ta'ala, serta mematikan olehmu yang 6 perkara ini, iaitu tanda orang yang berakal. Maka dalam perkara yang pertama ataupun sebahagian daripada pengajaran yang ke-41 ni, sebagaimana yang telah pun kita sebutkan sebahagiannya dalam perkongsian ilmu yang telah lalu, di mana dalam perenggan ataupun di dalam persoalan yang pertama yang disebut sebagai pengajaran setengah daripada para ulama, ketika mana dinyatakan, hai anak Adam, rendahkan olehmu akan dirimu kepada barang siapa yang tinggi martabat daripadamu, dan jangan engkau ringan-ringan orang yang kurang martabat daripadamu, dan tahan olehmu lidahmu dan berkata-kata yang tiada memberi manfaat, dan berperangaikan olehmu pada seseorang seperti perangaimu pada sihatmu. Yang itu dah pun kita kongsikan dalam pertemuan dalam perkongsian ilmu yang telah lalu tentang maksud dan peringatan yang diberikan ataupun yang dinyatakan sebagai peringatan setengah daripada para ulama. Jadi pada malam ni kita sambung sebahagian lagi. Baik, maka yang keempat setelah 3 daripada perkara tadi mana disebutkan, yang keempat disebut dalam pengajaran ini ialah peliharakan olehmu janjimu dengan Tuhan yang sifatnya menjadikan akan dikau, dan hidupkan olehmu di dalam dunia dengan takutmu akan Allah Ta'ala, serta mematikan olehmu yang 6 perkara ini, iaitu tanda orang yang berakal. Baik, jadi yang seterusnya yang keempat tentang persoalan pemeliharaan janji yang telah pun kita buat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu yang diperingatkan oleh setengah daripada para ulama, yang mengingatkan kita supaya kita berpegang kepada janji. Maksudnya kita melaksanakan, menunaikan apa yang telah pun kita janjikan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mungkin timbul persoalan dalam pemikiran ataupun di dalam mananya diri kita, apa yang disebut sebagai janji. Apakah kita selama ni ataupun sebelum ni pernah berjanji dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka kalau sekiranya kita telah berjanji dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa janji kita? Maka kita melihat kepada beberapa persoalan yang berkaitan dengan apa yang disebut sebagai janji kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun yang disebut dalam pengajaran ini tentang memelihara janji kita dengan Allah yang menjadikan kita dan menghidupkan kita dalam dunia yang kita tinggal ataupun yang kita ada ini. Baik, kalau kita merujuk kepada sebuah kitab yang mengumpulkan ataupun yang menghimpunkan beberapa hadis-hadis yang disebut sebagai hadis qudsi. Kita biasa dengar hadis Nabi, kita biasa dengar yang disebut sebagai sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di samping apa yang disebut sebagai hadis Nabi itu, ada satu lagi yang kita sebut sebagai hadis tapi dinamakan sebagai hadis
qudsi. Baik. Maka dalam sebuah kitab yang menghimpunkan berbagai-bagai hadis qudsi yang menceritakan kepada kita tentang beberapa persoalan, maka kita kongsikan persoalan yang kita sebutkan dalam kitab tadi sebagai melihat kepada apa yang dimaksudkan oleh para ulama tentang janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam sebuah kitab yang dinamakan sebagai hadis qudsi, dalam hadis yang pertama dalam bab yang menceritakan tentang kitab tauhid, di bawah tajuk penyesalan golongan yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ada dua buah hadis yang didatangkan dalam bab ataupun di dalam tajuk ini. Yang pertama yang diriwayatkan daripada Anas ibn Malik radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha yaqulu li ahwani ahli an-nari 'adzaban law anna laka ma fil ardi min syai'in kunta taftadi bih qala na'am qal faqad sa'altuka ma huwa ahwanu min hadha wa anta fi sulbi adam alla tusyrika bi fa abaita illa syirka atau kama qal. Baik. Hadis pertama ni yang kita nak sebut dalam persoalan yang tadi yang ulama sebut pada kita dalam kitab yang kita gunakan sebagai rujukan, di mana di antara pengajaran yang disebut oleh sebagian ulama, kena jaga janji kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa janji kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka hadis yang kita bacakan tadi ada jawapan dia daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mana baginda bersabda, kata Anas bin Malik, sesungguhnya Allah berfirman kepada penghuni neraka yang paling ringan siksaannya. Jadi diceritakan ketika mana nanti Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada ahli neraka, yang mana ahli neraka itu menerima azab yang paling ringan daripada berbagai bentuk siksaan, balasan, ya, dan sebagainya lah. Kerana kita tahu dah dalam keadaan apa yang telah pun kita bincang sebelum daripada ini, maka siksaan-siksaan yang akan diterima oleh penghuni neraka, begitu juga dengan nikmat yang akan dikecapi oleh ahli syurga, dia tak sama. Berdasarkan kepada amalan, berdasarkan kepada apa yang mereka lakukan semasa di dunia. Maka hadis ini menceritakan kepada kita ketika mana nanti Allah Subhanahu wa taala akan berfirman kepada penghuni neraka yang paling ringan siksaannya. Apa kata Allah? Jika bagimu sesuatu yang ada di muka bumi ini, adakah kamu akan menjadikannya sebagai tebusan? Yani dengan azab yang akan ditimpakan ke atas kamu? Maka dia menjawab, ya. Maka Allah tanya, kalaulah boleh, kalaulah andai kata boleh ketika ini ada sesuatu perkara yang ada di atas muka bumi yang mana boleh dijadikan sebagai ganti, boleh dijadikan sebagai balasan, sebagai tebusan untuk mengelakkan diri kita daripada diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tanya, tak. Maka orang ni kata, ya, dia jawab, ya. Lalu Allah berfirman, sesungguhnya aku telah perintahkan kepadamu suatu perkara yang lebih kecil daripadanya, sedangkan kamu pada waktu itu berada di dalam tulang sulbi Nabi Adam, bahawa kamu jangan menyengutukan aku, namun kamu enggan lalu melakukan perbuatan syirik. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim. Cuma lafaz hadis yang kita bacakan tadi merupakan lafaz yang terdapat dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Baik. Kemudian ada hadis yang kedua yang juga diriwayatkan daripada Anas ibn Malik ketika mana dia menyatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yu'ta bi rajulin min ahlin nar fayaqulu lahu ya bana adam kaifa wajadta manzilak fayaqul ya rabb syarra manzilin
fayaqulu ataftadi minhu bitila'il ardi dhahaban fayaqulu na'am ay rabb fayaqul kadzabta qad su'ilta ma huwa ahwanu min dhalik fayaruddu ilan nar atau kama qal. Baik, hadis ini pula diriwayatkan oleh Ibn Hibban di dalam mananya kitab Sahih Ibn Hibban. Baik. Artinya bahawa Nabi SAW bersabda akan didatangkan dengan seorang lelaki dalam kalangan ahli neraka. Lalu dia berfirman kepadanya, yakni Allah berfirman kepadanya, wahai anak Adam, bagaimanakah engkau mendapati tempat tinggalmu? Maka dia menjawab, wahai Tuhanku, ini adalah seburuk-buruk tempat. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, adakah engkau mahu untuk menebusnya, yakni tempat tinggalmu itu, dengan emas yang sepenuh bumi? Lalu dia menjawab, ya wahai Tuhan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, engkau berdusta. Sesungguhnya engkau telah diperintahkan dengan perkara yang lebih mudah daripada itu, iaitu tidak syirik kepadaku, namun engkau mengabaikannya, lalu dia dikembalikan ke dalam neraka. Lalu di dalam pengajaran yang diambil ataupun yang boleh difahami secara ringkas yang ditulis oleh pemana kata pengumpul hadis kursi ini, di antara perkara yang dinyatakan sebagai pengajaran ialah Allah Subhanahu wa taala telah memeterai perjanjian bersama manusia sebelum mereka lahir ke dunia. Apa janjinya? Iaitu tidak menyengutukannya. Namun ramai dalam kalangan mereka yang ingkar dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga yang boleh kita lihat dalam ayat Al-Quran, iaitu ayat yang ke-172 dalam surah Al-A'raf. Maka itu yang dimaksudkan dengan perkataan ulama tadi. Dalam keadaan maknanya bila mana kita telah mengatakan, bila mana kita telah berjanji untuk tidak menyengutukan Allah Subhanahu wa taala, maka janji tadi kena kita pastikan kita laksanakan. Kena kita mana kata pastikan kita buat ataupun kita tunaikan, kerana balasan daripada perbuatan kita yang tidak memenuhi janji yang telah pun kita buat dengan Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan sesuatu yang buruk kepada diri kita. Ketika mana dalam hadis tadilah yang mana diceritakan dalam keadaan Allah dah perintahkan manusia tadi untuk mana kata satu benda yang mudah, namun ketika mana manusia tadi mengabaikan apa yang mudah yang Allah suruh kepada dia, maka dia berhadapan dengan satu keadaan yang cukup payah, cukup menyeksakan, cukup memedihkan di akhirat kelak. Maka ini apa yang disebut sebagai peringatan. Jadi bermakna bila mana Allah mengurniakan kepada kita suatu kurniaan yang besar, satu kurniaan yang berharga, satu kurniaan yang bernilai, iaitu iman dan Islam, maka mudah-mudahan itulah yang menjadi suatu kewajipan dan tanggungjawab kita untuk melaksanakan apa juga tuntutan, apa juga perkara yang telah pun ditetapkan dalam kedua-dua sudut persoalan yang disebut sebagai iman dan juga Islam itu. Mudah-mudahan dengan kita memelihara apa yang disebut sebagai janji kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan Allah akan memberikan sesuatu kebaikan kepada kita. Maka itu yang dimaksudkan dengan memelihara olehmu janjimu dengan Tuhan. Tuhannya macam mana? Yang bersifatnya menjadikan akan dikau dan hidupkan olehmu di dalam dunia ini dengan takutmu akan Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara kaedah, di antara pula kaedah bagaimana kita nak mana kata melaksanakan apa yang disebut sebagai janji tadi. Ketika mana janji kita dalam hadis tadi dalam keadaan tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan tidak akan melaksanakan apa-apa perkara, apa-apa perbuatan, apa-apa juga benda dalam hidup ini melainkan kita laksanakan hanya kerana Allah Subhanahu wa taala, maka perkara itu ada kemungkinan
tak dapat nak kita lakukan melainkan ada perkara yang kelima. Apa dia? Iaitu yang disebut dalam pandangan para ulama ini, iaitu hidupkan olehmu dalam dunia ini dengan sifat takutmu akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia. Dalam keadaan ada perasaan itu, ada dorongan yang dicetuskan oleh keimanan, yang mana kata daripada iman tadi menghasilkan satu lagi perkara yang disebut sebagai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa yang diletakkan ataupun yang sentiasa mengingatkan kita supaya kita ni mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sentiasa mengingatkan kita dalam keadaan siapa kita ni di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mengingatkan kita tentang persoalan apa juga yang kita ada di atas muka bumi ini merupakan suatu amanah ataupun suatu pinjaman dan bukan milik kita. Dan bila mana kata perkara tadi merupakan suatu bentuk pinjaman, maka kita tertakluk kepada ketetapan Tuhan punyanya. Maknanya apa juga benda yang kita laksanakan ini maka mestilah bertepatan dengan kehendak dan juga ketetapan yang telah pun ditentukan oleh Tuhan punya, yang memberikan sesuatu tadi kepada kita sebagai pinjaman. Kerana kalau sekiranya kita tidak melaksanakan apa yang disebut sebagai ketetapan yang ditetapkan oleh Tuhan punya, sesuatu yang kita milik sebagai pinjaman tadi, maka ketika itulah maka kita melakukan apa yang disebut sebagai kesyirikan, dan ketika itulah dalam keadaan maknanya kita akan ditimpa dengan azab atau pembalasan, bukan kerana kebencian, bukan kerana berasaskan kezaliman, bukan kerana mana kata Allah tersifatnya nak menginayai, tapi kerana sifat kita, sikap kita, perangai kita, kelalaian kita, kealpaan kita yang menyebabkan kita berhak untuk mana kata menerima hukuman dan juga balasan. Kerana itu dalam keadaan yang kelima tadi, di samping nak kata kita kena peringat, kita kena mana kata pelihara janji kita dengan Allah, maka caranya begitulah. Kena usaha, kena ikhtiar supaya ada sifat ketakwaan dalam diri ini. Kerana bila manusia ni tidak ada sifat ketakwaan maka dia jadi payah sikit. Dalam satu hadis yang lain Nabi pernah bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta. Kemudian ada 3 perkara tu. Ada satu hadis yang pendek yang diriwayatkan daripada oleh para ulama, yang Nabi pesan kepada kita tentang 3 benda. Pertama, Nabi kata bertakwalah kepada Allah tak kira di mana pun kita berada. Kemudian yang keduanya benda yang ketiga, antara yang ketiga tadi yang Nabi sebut, wa khaliqin nasi bi khuluqin hasanin, dan bermuamalahlah, maknanya bercampur gaullah dengan manusia tadi dengan akhlak yang baik. Tapi dalam 3 benda tadi Nabi sebutkan, ittaqullaha haitsuma kunta, maka bertakwalah kepada Allah dan tak kira di mana pun kita berada. Jadi maksudnya nak tunjuk kata itulah sifat yang mudah-mudahan akan memimpin, akan memberikan kebaikan, akan membimbing manusia untuk sentiasa mencari apa yang disebut sebagai kebaikan. Itu jugalah benda yang biasa dipesan pada kita. Untuk menghasilkan, kerana bila mana takwa tadi perlu dihasilkan, dan hasilnya daripada persoalan iman dan Islam itu. Maka hasil daripada iman tadi, hasil daripada maknanya Islam tadi, bila mana kata dijaga dengan baik, maka dia akan menghasilkan satu benda yang baik. Umpama hari inilah kalau kita beli mana kata pokok, yang mana kita tahu ada pokok ni merupakan pokok yang buahnya cukup bagus, cukup baik, tapi untuk menghasilkan buah yang baik itu maka kita perlu jaga pokok tadi sebaik mungkin, supaya mudah-mudahan hasil yang kita ada memberikan sesuatu kebaikan. Maka begitulah, kerana bila mana takwa ini merupakan perkara yang maknanya utama
yang perlu untuk kita cari, maka kerana itulah kita dipesan setiap minggu dengan sifat ataupun dengan perkara yang ini. Tak jemu-jemu imam yang naik atas mimbar itu untuk menyampaikan khutbah sebelum dia berkhutbah, maka dia akan menjadi kewajipan kepada dia pada pandangan sebahagian ulama, menjadi rukun khutbah untuk dia mengingatkan kepada mereka yang datang berjemaah waktu itu dengan perkara ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Kerana tanpa benda ini maka manusia tidak akan dapat tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun kalaupun mana kata dia maknanya dapat mentaati pun mungkin dalam keadaan yang lebih kepada bukan kerana maknanya tak rasa sifat kehambaan tu, tapi mungkin kerana sebab-sebab yang tertentu. Mungkin kerana sebab-sebab yang lain yang dia merasakan benda tu dia kena buat, tapi tidaklah dalam keadaan tadi. Tidak dalam keadaan merasakan tu tanggungjawab dia, itu kewajipan dia, itu satu kemestian yang mesti dia buat. Maka ketika itulah disebut dalam pengajaran ini supaya mudah-mudahan akan mendatangkan kebaikan kepada diri kita. Jadi tak kiralah apa pun yang kita laksanakan dan siapa pun kita ini, maka itulah sifat yang mudah-mudahan memberikan kebaikan atau sebaliknya. Tak kiralah apa pun yang Allah beri pada kita, siapa pun kita di atas muka bumi ni, sama ada kita ni ada jawatan, sama ada kita ada pangkat, sama ada kita ada segala macam benda yang orang tak ada, tapi kalau sekiranya kesemua yang kita pinjam tadi tidak disertakan dengan sifat ketakwaan, maka apa-apa pun yang ada pada diri kita akhirnya memberikan keburukan kepada diri kita sendiri. Kenapa? Kerana kita tak merasakan itu sebagai pinjaman, kerana kita melihat itu sebagai sesuatu perkara yang boleh kita gunakan terutama untuk menjaga kepentingan dan juga apa yang kita rasa kita perlu jaga. Kita tak nampak dia sebagai satu amanah. Kita tak nampak sebagai sesuatu perkara yang Allah dah beri pada kita, tapi bukan dengan cara percuma. Maksudnya bukan boleh kita guna ikut macam mana yang kita rasa. Bukan boleh kita pakai ikut macam mana yang kita hendak. Tapi dia bergantung ataupun dia terikat dengan ketetapan dan ketentuan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana tadi sifat tu merasakan ini bentuk yang disebut sebagai persoalan amanah. Ini perkara yang Allah beri pada kita untuk kita jadikan sebagai alat mencari kebaikan. Jadi bila tidak ada je sifat itu dalam diri kita, maka mungkin kita akan mana kata menggunakan segala apa yang Allah pinjamkan tadi ke arah untuk apa? Bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi untuk mana kata mungkin memenuhi kehendak diri kita. Maka itu yang disebut sebagai tadi dengan syirik tadi. Sepatutnya kita mengikut ketetapan Allah, tapi kita dah gunakan benda tadi untuk semata-mata memuaskan kehendak diri kita, memenuhi segala keinginan yang selama ni kita tak dapat dan sebagainya, dan macam-macam lagi lah. Jadi ketika itulah nanti akan jadi sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang kita sebutkan tadi, bagaimana orang tadi sepatutnya ketika mana Allah menyuruh dia untuk tidak mensyirikkan Allah, tapi dia mengabaikan suruhan dan perintah tadi hingga menyebabkan dia akan menerima balasan daripada perbuatan yang dia buat sendiri. Kerana itulah diperingatkan oleh pengarang kitab ini, yang dikutip peringatan ini daripada katanya setengah para ulama, yang mana diperingatkan supaya kehidupan yang ada ini mudah-mudahan boleh kita letakkan apa pun yang kita buat, dia mesti berpandukan kepada apa yang disebut sebagai sifat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Duduk dalam keadaan kita menilai balik setiap apa yang kita buat, setiap apa yang kita laksanakan, sama ada dia mendatangkan kebaikan ataupun sebaliknya. Perkara ni boleh mana kata kita nak lihat ataupun untuk kita
perbahaskan ataupun untuk kita kongsikan dengan lebih lanjut di dalam persoalan yang disebut oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam sebuah kitab ini dinamakan sebagai Jami' Ulum wal Hikam pada hadis yang dikumpulkan dalam kitab tersebut. Maknanya dikumpulkan beberapa hadis yang antaranya hadis yang kita sebutkan itulah yang Nabi kata ittaqullaha haitsuma kunta. Makanya bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala tak kira di mana pun kamu berada. Maksudnya dalam keadaan di mana pun kita ada dan ketika mana pun keadaan kita pada ketika itu, maka Nabi pesan supaya sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kitab itu diperbahaskanlah apa maksud dan bermacam-macam lagi persoalan yang berkaitan dengan perkara yang tersebut. Tapi apapun itulah juga yang kita jumpa dalam pengajaran yang ke-41 ni, ketika mana diperingatkan oleh para ulama, kata pengarang kitab ini, supaya kita hidupkan diri kita dalam dunia ini dengan sifat takutkan Allah Subhanahu wa taala serta mematikan. Maknanya maksudnya Allah jugalah yang mematikan kita. Maksudnya apa yang kita sebut sebagai semua ni, pemilikan ni bukan hak kita. Bukan maknanya apa ni kita katakan satu benda yang kita milik atas sifat mutlak, tapi milik atas sifat pinjaman. Macam kita juga lah, kita pinjam barang orang. Betul lah, maksud kita waktu kita pinjam tu dia kira barang kita. Tapi waktu tu pemilikan yang kita ada tu bukan secara mutlak. Cuma dalam tempoh pinjaman ya kita menjadi pemilik barang itu. Dan kita bertanggungjawab di atas kesemua apa yang berlaku pada barang yang tersebut. Macam hari ini jugalah kehidupan yang ada ini dan segala macam benda yang kita jumpa dalam kehidupan ni, yang kita miliki dalam kehidupan ni, betul kita boleh kata ni milik kita. Yang ni rumah kita, yang ni kereta kita, yang ini kita punya, yang tu kita punya. Tapi semua yang kita kata kita punya tu bukan milik secara mutlak, tapi bersifat pinjaman. Dan macam kita kata tadi, bila mana kata dia bersifat pinjaman, maksudnya kita tertakluk kepada syarat-syarat dan peraturan. Maka ketika mana kita menyalahgunakan apa yang disebut sebagai syarat dan peraturan tadi, maka ketika itulah kita akan dihukum. Ketika itulah kita akan menerima balasan dan sebagainya. Maka itu yang diperingatkan oleh setengah daripada para ulama, kata pengarang kitab ini. Dan bila mana kita boleh kata melaksanakan apa yang telah pun dipesan oleh mereka, lalu kata pengarang kitab ini, serta mematikan olehmu yang 6 perkara ini, iaitu tanda orang yang berakal. Maka itulah di antara sifat orang yang cerdik. Kenapa? Bila orang cerdik ni biasanya dia memikirkan sesuatu perkara. Dia melihat ataupun menilai kesan buruk baiknya tentang apa yang dia buat. Kerana itu disebut sebagai golongan mereka yang berakal. Mereka yang menggunakan akal fikiran, yang menggunakan nikmat yang Allah kurniakan kepada mereka dengan sebaik mungkin. Menilai perbuatan ni tadi boleh tak, yang ni boleh tak, yang ni manfaat ke, yang ni mana kata rugi dan sebagainya lah. Maka itulah perkara yang disebut sebagai persoalan yang pertama yang terdapat dalam pengajaran yang ke-41. Baik. Kemudian disambung lagi oleh pengarang kitab ni. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha bahawa tanda orang yang berakal itu ada 10 perkara. Maka dibawa datang pula dalam apa yang disebut sebagai kata-kata Siti Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin. Yang mana kata pengarang ni, kata Siti Aisyah bahawasanya tanda orang berakal itu pada pandangan dia, pada apa yang dia kata, ada 10 benda. 5 berkaitan dengan apa yang boleh kita nampak secara jelas ataupun yang disebut sebagai perkara zahir.
Dan 5 pula perkara daripadanya berbentuk apa yang disebut sebagai persoalan batin. Jadi ada 5. Satu, 5 benda yang boleh kita nampak dalam keadaan yang mana kata kita boleh lihat, dan ada juga perkara yang kita tak berapa nak nampak ataupun kita tak berapa maknanya nak tengok ataupun kita tak berapa nak melihat lah pasal benda ni benda yang tersembunyi. Tapi kalau 5 ni ada, 5 yang tersembunyi tadi dan 5 yang zahir itu ada pada seorang itu, maka apa yang disebut sebagai kata-kata Siti Aisyah itu, maka ia juga menunjukkan kepada sifat orang yang tersebut yang disebut sebagai golongan yang berakal. Baik, mana 10 tadi? Adapun yang zahir itu, pertama diam diri, yang kedua menahan marah, yang ketiga merendahkan diri, yang keempat meramah-ramahkan, dan yang kelima berbuat amal yang saleh. Adapun yang batin itu 5 perkara. Yang pertama berkata-kata dengan kebajikan, yang kedua berbuat ibadah, yang ketiga sentiasa takut akan Allah, yang keempat membesarkan dosa dirinya, dan yang kelima menghina dirinya. Maka itu di antara yang disebut sebagai tanda-tanda orang yang juga yang kita sebut tadi, tanda-tanda mereka yang berakal. Maksudnya mudah-mudahan orang ni akan mendapat kebaikan kerana dia melihat kepada persoalan yang menguntungkan dan menjauhi perkara-perkara yang merugikan diri dia. Baik, jadi 5 perkara tadi apa dia? Mendiamkan diri. Yang ni dah pun kita sebutkan ataupun yang dah kita kongsikan dalam beberapa siri perkongsian ilmu yang telah lalu berdasarkan kepada pengajaran-pengajaran yang sebelum daripada ini. Di antara banyak perkara yang kita lihat yang diulang oleh pengarang kitab ini berkaitan dengan persoalan yang Nabi sebut juga dalam sebuah hadis. Nabi kata, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut atau kama qala. Sesiapa yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada hari akhirat, maka hendaklah dia berkata perkataan yang baik ataupun dia diam saja. Itu maksud kata mendiamkan diri. Maksudnya dia melihat kepada beberapa persoalan yang pertama dalam keadaan mendiamkan diri bermaksud tidaklah mana kata mengeluarkan kata-kata tanpa dinilai apakah kata-kata tadi akan mendatangkan kebaikan atau sebaliknya. Kerana dia melihat kepada persoalan tadi, kerana bila sebut kata orang berakal tadi, dia melihat bahawasanya setiap perbuatan manusia ini akan ada balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua, bukan kata tidak ada satu pun perkara yang kita buat ni terlepas daripada balasan, terlepas daripada perkiraan, terlepas daripada perhitungan, terlepas daripada ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itulah dia melihat dalam keadaan kalau dia perlu untuk mengeluarkan percakapan ataupun untuk mana kata melafazkan sesuatu perkara, maka dia akan buat. Dan andai kata kalau dia merasakan ketika itu tidak ada guna untuk dia mana kata bercakap, tidak ada guna untuk dia maknanya mengeluarkan ucapan dan sebagainya, maka dia mengambil sikap mendiamkan diri. Untuk apa? Tadilah untuk mengelakkan diri dia daripada berdosa. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, menahan marah. Yang ni pun dah pun kita sebutkan juga dalam beberapa pengajaran yang sebelum daripada ini. Dalam keadaan yang telah pun kita sebutkan hari itu, bahawasanya bukanlah bermaksud apa yang Nabi sebut dalam sebuah hadis yang lain yang juga telah pun kita kongsikan sebelum ini. Ketika mana ada seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW, minta Nabi supaya menasihati beliau ataupun memberikan wasiat kepada beliau, maka Nabi hanya menyatakan satu saja ataupun melafazkan satu lafaz yang pendek, yang ringkas. Nabi kata la taghdab, jangan marah. Maka laki-laki yang datang tadi
bila berasa agak sikit sangat apa yang Nabi wasiatkan, apa yang Nabi peringatkan pada dia, maka dia minta lagi. Maka kali kedua Nabi ulang kalimah yang sama, hingga kali ketiga Nabi ulang kalimah yang sama. Jadi persoalan yang disebut sebagai persoalan jangan marah ini juga, maka dah pun kita kongsikan sebahagiannya berdasarkan kepada kupasan Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab yang kita sebutkan tadilah, dalam kitab Jami' Ulum wal Hikam, mengupas persoalan apa sebenarnya maksud bila Nabi sebut kepada laki-laki ni tadi jangan marah. Apakah maksudnya marah tu tak boleh langsung? Sedangkan kita sebut dah hari itu, maka manusia ini dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan segala macam keperluan untuk dia melaksanakan kehidupan dalam keadaan dia boleh mencari kebaikan. Maka di antara fitrah kejadian manusia, Allah letakkan rasa marah dalam diri. Jadi bagaimana nak maknanya fahami bila Nabi larang kata jangan marah, sedangkan marah itu sebahagian daripada apa yang ada di dalam sifat kejadian kita. Maka diolah ataupun disebut oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali bahawasanya ada dua persoalan ataupun ada dua perkara yang boleh kita fahami daripada apa yang Nabi sebut kepada laki-laki yang minta minta Nabi tadi beri nasihat pada dia, ya. Makanya maksud la taghdab tu maknanya antaranya meletakkan apa yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tempat yang sepatutnya, dalam keadaan menggunakan balik sifat mana kata marah yang ada dalam diri tadi, tapi dalam bentuk yang boleh memberikan kebaikan. Ketika mana kita wajib marah, maka memang kita kena marah. Contoh kata kalau sekiranya ada orang yang mempertikaikan hukum Allah, ada orang yang memperkecilkan sunnah Nabi, waktu itu kemarahan tadi mesti dizahirkan. Pasal apa? Kerana ketika itu kita berhak untuk mengemukakan, kita berhak untuk menzahirkan kemarahan kita. Kerana tak, memang disuruh. Tak, makanya yang tu yang Nabi sebut tadi, bahawasanya kemarahan tadi tak boleh. Maknanya kita nak zahirkan tanpa kena tempat, sebab balik kepada persoalan yang disebut sebagai persoalan orang berakal tadi, kerana dia tahu setiap perkara yang zahir yang ada pada diri dia tadi akan mendatangkan kebaikan dan sebaliknya. Jadi dia akan pergunakan semua perkara yang disebut sebagai kurniaan Allah pada tempat yang sepatutnya agar mudah-mudahan dia beroleh kebaikan. Tapi kalau kita meletakkan kemarahan tadi bukan pada tempat dia, maka dia akan mendatangkan sesuatu yang merugikan. Dia akan mendatangkan sesuatu yang tidak menguntungkan kehidupan kita. Maka orang yang cerdik ini, berdasarkan apa yang disebut oleh pengarang kitab ni, yang kita ambil daripada kata-kata Aisyah radhiyallahu anha, perkara yang kedua yang boleh nampak kata dia ni orang berakal, maka dia menahan kemarahan. Maksudnya menggunakan balik semua kurniaan Allah dalam keadaan mendatangkan kebaikan kepada diri dia. Baik, tu yang kedua. Yang ketiga, merendahkan diri. Maksudnya sentiasa dalam keadaan tawadhu. Yang ni pun dah pun kita sebutkan dulu juga di dalam apa yang dipesan oleh setengah para ulama sebagai peringatan yang pertama, yang disebut sebagai rendahkan olehmu akan dirimu kepada barang siapa yang tinggi martabat daripadamu, dan jangan engkau merengan-rengan orang yang kurang martabat daripadamu. Maksudnya dalam keadaan tidak sombong. Tidak ada kesombongan ataupun tidak ada apa yang kita sebut sebagai sifat takabbur di dalam diri, sama ada kepada manusia atau lebih-lebih lagi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah pun kita kongsikan hari itu, bagaimana sikap ini akan membawa keburukan, akan membawa kehinaan kepada orang yang
ada sifat itu, ataupun dalam keadaan meletakkan diri dia pada kedudukan yang dia rasa dia boleh berbangga dengan sesuatu perkara. Dia boleh berbangga dengan apa yang ada pada dia. Maka kebanggaan tadi tidak menjadi sesuatu yang menguntungkan. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Quran lah, bagaimana makhluk yang digelar sebagai iblis, maka dengan dia berasa bangga, berasa sombong tadi, yang dia merasakan itu satu kelebihan, tapi hakikatnya itu merupakan punca dia beroleh penghinaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut sebagai persoalan yang ketiga. Maka di antara tanda orang berakal tadi, kata Aisyah, sebagaimana yang disebut oleh pengarang kitab ini, ialah orang yang sentiasa sifat dia merendah diri ataupun tawadhu'. Ya, maknanya dia tahu bahawasanya kalaupun dia punya kelebihan daripada orang lain, tapi kelebihan tadi tak ada makna. Kenapa? Kerana dia juga manusia. Dan kelebihan tadi semata-mata kurniaan Allah, bukan kerana kehebatan dia, bukan kerana kepakaran dia, bukan kerana usaha dan ikhtiar dia, walaupun usaha dan ikhtiar itu sebagai satu langkah untuk dia mencapai apa yang dia hendak. Tapi hakikatnya itu kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Itu satu yang Allah berikan pada dia sebagai sesuatu mungkin ujian. Mungkin sesuatu yang kalau kata dia tak jaga, kalau kata dia tidak berwaspada, kalau dia tidak berhati-hati, akan menjadikan dia sepatutnya mendapat kebaikan lalu bertukar mendapat keburukan. Kerana kebiasaannya manusia ni akan lupa, andai kata kalau kita diuji dengan nikmat, kita mungkin akan ingat Allah Subhanahu wa taala kalau Allah uji kita dengan musibah. Kalau Allah uji kita dengan kehilangan, Allah uji kita dengan mana kata macam-macam lah yang kita rasa tak suka, mungkin waktu tu kita boleh menerima ketentuan tadi datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Allah uji kita dengan kekayaan, dengan kesenangan, dengan segala macam benda yang kita memang tak, ketika itu mungkin ataupun kebanyakan kita akan lupa bahawasanya itu juga datang daripada Tuhan. Pasal itulah bila mana kata orang tadi dalam keadaan mewah, maka kemewahan tadi digunakan dalam bentuk seolah-olah macam tak ada siapa pun boleh kawal dia, sukati dia nak guna untuk apa. Orang yang Allah beri kuasa kadang-kadang menyalahgunakan kuasa dia. Orang yang diberikan pangkat menggunakan pangkat dia tadi untuk kepentingan, seolah dia tak nampak itu juga sebenarnya kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang rasa rendah diri tadi, dia melihat tak ada apa-apa lah, kerana dia tahu kerana Allah berkuasa untuk memberikan apa juga kepada sesiapa. Bukan maknanya itu perkara yang dia faham. Jadi ketika itu tidak timbul dalam persoalan dia nak sombong ke dia nak berasa hebat ke, dia nak berasa itu berasa ni, tak ada. Jadi itu di antara tanda mereka yang berakal di sisi Allah Subhanahu wa taala, mengikut apa yang disebut oleh pengarang kitab ini, yang diambil daripada kata-kata Siti Aisyah radhiyallahu anha. Jadi insya-Allah kita akan sambung sebahagian lagi daripada persoalan yang berbaki di dalam persoalan yang kedua dalam pengajaran yang ke-41, dan baki daripada beberapa perkara yang disebutkan dalam pengajaran yang ada ini insya-Allah di kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk kita berkongsi pandangan dan penjelasan para ulama demi untuk kita memahami, untuk kita mengetahui beberapa persoalan-persoalan yang mudah-mudahan memberikan kebaikan kepada kehidupan yang ada pada ketika ini, dan juga mudah-mudahan ia juga akan membawa kepada kebaikan dalam kehidupan yang akan datang insya-Allah. Kita sama-sama kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan hamidin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ja'alna minal ladhina yastami'una al-qawl فيتبعون أحسنه وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى أزواجه وذرياته أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.